lecturers yang berpengalaman dalam industri dan juga yang tidak berpengalaman dalam industri. Tapi apa perbezaan antara dua-dua lecturer ni? Okey, lecturer yang ada industry knowledge ni memang selalunya jadi pilihan pelajar. Itu memang betul memang selalu sebab suka, sebab dia ada application, dia ada pengalaman. Dia boleh cerita, contohnya saya buat ni kan. Jadi bila bercerita dekat student tu, dia lebih faham rather than just lecturer yang datang put up slide, bercerita daripada buku, which student pun boleh buat yang sama. Kan, berbeza kan, penyampaian tu berbeza. Jadi UniKL, terutamanya business school, kita banyak pakai orang yang mempunyai pengalaman bekerja dan menjadi pendidik. Contoh saya bagi saya lah. Saya bekerja di luar, di dalam industri selama 22 tahun. Dan dah 10 tahun lebih lah saya di UniKL sebagai pengajar lah. Jadi bila saya mengajar tu berbeza. Contohnya kita cerita apa itu bond, apa itu interest rate. Kita boleh relate. Dengan kalau kita cerita dengan bank, macam Faiz kerja dengan bank, kalau mengajar boleh ceritalah pasal apa interest rate. Kenapa kita ambil personal loan kira macam ni, kenapa kita ambil credit card kira macam ni. Tapi kalau setakat nak kira-kira tu, yang belajar akademik pun boleh, memang boleh. Tapi penyampaian dia punya tu lain. Okey, penyampaian lah. Cara kita menyampaikan tu lebih berkesan. Hingga kan kita tahu benda tu, kita boleh minta student, you buat case study ataupun you buat presentation, kita tengok macam mana you faham. Berbeza.